Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang klien-klien yang join untuk sesi pada malam ni. Okey. Mula-mula saya akan perkenalkan dengan lebih detail dulu nama saya. Okey. Nama saya Muhammad Zaki bin Ali Amran. Saya merupakan Remiser Melaka Security dari tahun 2016. Okey. Okey, pada hari ini saya akan membuat sikit pengenalan berkenaan dengan candlestick dan chart pattern. Okey, seperti yang semua faham, okey, hari ini kalau kita tengok skrin, ada nampak tak dengan skrin putih tu? Seperti yang semua nampak di skrin masing-masing. Uh, saya ada sharekan PowerPoint untuk slide kita pada malam ni. Okey, malam ni tajuk dia adalah candlestick dan chart pattern. Bagi newbie-newbie, ini adalah penting untuk kita mula masuk dalam investment ataupun main saham ini. Okey, sebelum tu kita start dengan pengenalan. Okey, sejarah ringkas candlestick. Okey, candlestick berasal dari Jepun sekitar 1700. Dia diperkenalkan oleh Munehisa Homma, iaitu seorang pedagang beras. Okey, dia memperkenalkan atau mencipta candlestick ni adalah untuk menganalisis emosi pasaran dan mencipta kaedah turun naik harga bagi beras pada ketika itu. Dan dia menggunakan emosi-emosi itu menjadikan satu bentuk candlestick. Itu yang ada open, close, high and low. Okay. Munisa Omar ni dia berjaya menjadi kekayaan dengan candlestick ni, dengan mengetahui emosi manusia dan psikologi pasaran. Bila dia tahu berapa hari ni berapa harganya, dan dia dapat membentuk candlestick tu. Okay. Kita next screen. Okay. Ini adalah salah satu dua bentuk candlestick. Ini kita panggil bullish candlestick. Belah kanan ni kita panggil bearish candlestick. Okay, bullish candlestick dia adalah open low, close high, dan dia ada low tu belah bawah, high tu kat atas, color hijau. Okay, untuk bearish candlestick pula, dia adalah dia punya pattern, dia punya ciri-ciri dia open atas, close kat bawah. High and low tak sama lah, tu bergantung pada shadow nanti. Okay, next. Okay, fungsi candlestick. Okay, pertama, dia adalah untuk menunjukkan pergerakan harga untuk tempoh sesuatu. Contohnya, kita plotkan price tu dalam bentuk bulanan, mingguan, harian. Dan sekarang paling cepat dia ada 15 sekian. Okay, ini memberi gambaran lengkap tentang apa yang berlaku pada harga sesuatu saham pun harga saham lah, kita sebab kita bercerita dalam saham kan. Okay. Dia berlaku harga saham pada hari itu. Okey, fungsi kedua adalah menceritakan psikologi pasaran. Benda ni dia menjadi satu visual emosi pelabur dan pedagang. Okey, satu lagi dia menunjukkan siapa yang menguasai pasaran, pembeli atau penjual. Dan dia menceritakan psikologi pasaran sedang ragu-ragu ataupun yakin. Okey, fungsi ketiga. Okey, untuk bantu kenal pasti isyarat reversal ataupun sambungan trend. Okey, corak-corak yang benda candlestick yang dia buat hari-hari data tu, dia akan memberi satu corak candlestick untuk memberi petunjuk bahawa harga semungkin akan berubah reversal ataupun harga memang akan meneruskan kenaikan ataupun penurunan. Okay, fungsi keempat, dia berfungsi untuk entry dan exit. Okay. Formasi candlestick. Okay, formasi candlestick yang terbentuk adalah digunakan untuk buat kita posisi buy, sell ataupun untuk kita keluar, take profit ataupun loss.
Okey, fungsi kelima. Okey. Ianya adalah asas pada chart pattern dan strategi lain. Itu yang kalau faham nombor lima tu. Candlestick ni ini yang asal. Ini yang mula-mula sekali. Lepas tu baru ada chart pattern, lepas tu baru ada indicator. Tapi ini yang mula-mula sekali kita ambil price tu. Apa jadi hari ni? Okey. Chart pattern seperti double top, flag, triangle, semuanya terhasil daripada gabungan candlestick. Selain itu, ianya penting untuk precision dan breakout trading. Jadi, candlestick pada newbie ini adalah satu benda yang sepatutnya dia tahu. Tapi yang ada account, cuba-cuba nak trade, ini asas dia. Okey. Fungsi keenam, dia dah mudah digunakan dalam pelbagai frame. Okey, contoh kalau siapa nak laju, okey. Dia ada scalping 1 minit ke 15 minit dia chart. Okey, swing 1 jam ataupun candlestick harian. Okey, investor candlestick mingguan ataupun bulanan. Okey, next. Kita ada jenis-jenis candlestick. Dia bukan tadi yang bentuk asal tadi kan. Open open high, close low. Okey. Jenis pertama dia ada Morobuzu. Okey, Morobuzu ni dia candlestick dengan body penuh tanpa shadow atas atau bawah. Ia bermaksud kawalan penuh oleh pembeli atau penjual. Okey. Candlestick kedua Doji. Okey, candlestick ini terbentuk apabila harga buka dan tutup hampir sama. Body tu antara buka tutup tu dia sama ataupun jarak tak besar. Dia tak itu menunjukkan ketidaktentuan pasaran. Okay, jenis candlestick. Seterusnya, hammer dan hanging man. Okay, hammer ni kita tahu hammer. Dia body kat bawah, dia ada shadow kat atas. Oh, sorry. Hammer, shadow kat bawah. Maaf saya. Di atas sangat kecil. Okay. Uh, untuk hanging man, okay. Hanging man pun sama bentuknya. Cuma bezanya satu dekat uh, downtrend ataupun satu dekat uptrend. Benda tu menunjukkan kalau kita baca dekat dalam skrin, okey, Hemian dia untuk uptrend, satu lagi Hammer untuk downtrend. Kedua-dua menunjukkan perubahan trend. Okey, next inverted hammer dan shooting star. Okey, dua-dua candlestick ini merupakan bentuk candlestick body kecil di bawah dan shadow di atas. Okey, shadow bawah dia sangat kecil. Ini pun menunjukkan reversal trend. Okay. Inverted hammer muncul di penghujung trend bearish, reversal ke bullish trend. Shooting star muncul di penghujung bullish trend, reversal ke bearish star. Okay. Ini dia punya perangan, kita tengok gambar. Okay. Tadi hammer dengan hanging man sama. Cuma satu hijau, satu merah. Inverted hammer dengan shooting star sama. Hijau dengan merah je. Doji yang macam yang gambar ni, Dragonfly Doji ataupun Redstone Doji. Morobuzu kita tahu. Tadi solid, open low, close high, open high, close low. Ini candlestick. Ha, ini nama-nama dia. Okey. Seterusnya gabungan candlestick. Seperti yang sedia maklum, candlestick ni kan dia bergabung kan. Hari ni, besok, lusa, yang lepas. Okay, dia gabungan ni boleh menunjukkan pattern. Dia ada gabungan daripada dua candlestick ataupun tiga. Okay, dia ada bullish pattern, dia ada bearish pattern. Okay, bullish, dia ada ini yang popular, bullish engulfing, morning star, piercing line. Okay, untuk bearish pattern, dia ada bearish engulfing, evening star, dark cloud cover. Itu untuk gambar untuk candlestick dua dan lebih. Okay, untuk next, ya, kita ada chart pattern. Okay, tadi kita dah belajar candlestick. Ini chart pattern.
Okey, pengenalan untuk chart pattern. Ia adalah bentuk-bentuk tertentu yang terbentuk dalam carta harga. Ia digunakan untuk meramal pergerakan harga akan datang berdasarkan corak-corak yang diulang dalam pasaran. Yang maksudnya daripada harga yang kita cakap hari-hari tu, data tu tak tahulah jadi bearish ke bullish ke hijau ke merah, tak tahu, kita kumpul semua, itu akan buat satu pattern. Tujuan utama adalah untuk mengenal pasti tujuan pergerakan harga. Ini memberi isyarat beli atau jual. Seterusnya ialah menentukan entry point, entry price, sorry, stop loss ataupun take profit. Okay. Asas teori chart pattern adalah berpandukan psikologi pasaran dan hukum penawaran dan permintaan. Corak-corak itu terbentuk apabila pedagang bertindak balas secara berulang terhadap situasi pasaran yang berlaku. Dia ni kena, chart pattern ni dia besar. Kurang-kurangnya candle dia mungkin 15. Tengoklah, bergantung kepada chart pattern yang terhasil lah. Okay. Jenis-jenis chart pattern. Kat sini kita ada dua jenis chart macam biasa. Continuation dan juga reversal. Okay. Untuk continuation, kita ada flat and penang, symmetrical triangle, ascending ataupun descending triangle, cup dan handle. Ini untuk continuation. Okay, untuk reversal, digunakan untuk mengesan permulaan trend baru. Dah masuk reversal. Head and shoulders, double top, double bottom, triple top, triple bottom, rising and falling wedge. Okay, ciri-ciri chart pattern yang baik. Ini adalah dia jelas dan mudah dilihat. Dia diiringi oleh volume yang menyokong. Biasanya berkurang semasa pattern terbentuk dan naik semula semasa breakout. Ini disokong oleh trend sebelumnya. Ini adalah ciri-ciri chart pattern yang baik. Okay, next. Tip asas penggunaan. Okay, ini untuk pakai chart pattern dia ada cara-cara lah. Okay, panduan penting untuk memastikan anda menggunakan candlestick dan chart pattern secara berkesan dan tidak tersalah tafsir. Okay, tip pertama, kita perlu lihat dalam konteks trends. Okay, pattern ni hanya relevan jika anda tahu di mana munculnya trend. Sebab dia ada dalam trend. Reversal pattern lebih kuat jika berlaku selepas trend jelas, naik ataupun turun. Okay, continuation pattern hanya sah jika wujud trend semasa. Jangan guna pattern dalam market yang mendatar ataupun sideways tanpa konfirmasi. Ini tip pertama. Okay, tip kedua untuk pakai chart pattern, dia perlulah menggunakan confirmation candle. Okay, jangan bertindak berdasarkan satu candlestick saja ataupun pattern, dan kita kena ada confirmation dulu. Baru benda tu confirm. Itu adalah continuation ataupun reversal. Dia ada confirmation candle. Okay, pastikan ada candle selepas itu yang menyokong jangkaan anda. Contoh, selepas muncul doji atau hammer, candle bearish bullish yang kukuh. Tunggu candle bullish yang kukuh. Okay, yang ketiga, gabungkan dengan volume. Okay, volume boleh sahkan kekuatan breakout ataupun reversal. Contoh, breakout triangle plus volume meningkat sama dengan isyarat lebih kuat. Eh? Okay, tadi kita tip yang keempat, gunakan time frame yang sesuai. Okay, time frame besar dia ada H1, H4 dan daily. Syarat ni lebih kuat dan kurang noise. Time frame kecil 1 atau 5 minit lebih sensitif tapi mudah beri isyarat palsu. Tip kelima, elakkan over analysis ataupun terlalu banyak pattern. Jangan paksa lihat pattern.
biar ia muncul dengan jelas. Fokus pada pattern yang jelas dan lengkap. Elakkan melihat pattern yang tiada, chart bias. Okay, tip keenam, tetap guna risk management. Sebab tiada pattern yang tepat. Okay. Risk management, kalau untuk newbie, benda ni adalah kita ada stop loss dengan take profit. Kita tahu bila nak berhenti, bila nak masuk tu, kita tahu lah. Bila nak keluar tu, bila nak start loss, stop loss. Itu risk management. Bila nak take profit. Jangan masuk sekali. Jangan masuk posisi hanya satu semula. Pastikan ada pelan. Okay, tips ketujuh, latih mata melihat pattern. Ini kena banyak buat, kena banyak buka chart lah, tengok pattern, buka satu-satu kan. Baru kita biasa mata tu tengok tengok chart pattern ni. Okey, kemudian gunakan platform seperti TradingView atau Galaxy Screener untuk latihan. Okey, ini yang free lah. Kita boleh pakai untuk tengok dia punya chart. Di situ kita belajar kenal candlestick dulu, lepas tu baru kita belajar up chart pattern. Okey, untuk siapa yang baru masuk tadi, okey, kita sebenarnya dah start awal dan saya pun yang depan-depan tu dah ada terlepas lah tu. Tapi ini saya teruskan dengan yang kita dah start. Okey, ini adalah candlestick yang trader selalu guna. Okey, ini yang kita pakai untuk ni, bullish engulfing. Oh, saya tak tulis ni eh. Belah kiri kita ada satu red candle kecil. Lepas tu dia punya green candle belah kanan tu body dia lebih besar. Ini adalah bullish engulfing belah kiri atas ya. Lepas tu belah seterusnya belah kanan tu kita ada morning star. Jadi kalau tengok kamu uh, morning star punya candle ni ini kita tengok ni hanging man. Okay, ini chart bearish. Ini adalah pengakhiran untuk ini kira permulaan untuk reversal lah. Lepas tu dia disokong oleh satu candle hijau. Ini untuk Morningstar punya candlestick pattern. Yang bawah, kalau kita tengok, ini adalah piercing line. Kalau dekat slideshow depan-depan tadi ada perkataan piercing line tu. Okey. Kalau kita tengok belah kiri tu candlestick merah besar. Okey. Ini adalah reversal. Dia punya sebelah perlu close harga dia perlu lebih tinggi daripada 50% semalam. Dan confirmation dia satu lagi uh, green candle belah kanan ni automatic dia dah memang reversal lah. Dia adalah facing line. Dia satu confirmation candle tak. Macam ni dia at least ada tiga, dua atau tiga. Ni confirmation kan. Kalau kita tengok company star tu. Okay, next candlestick. Okay, ini untuk bearish candlestick. Okay, belah kita sini ada tulis bearish engulfing pattern. Okay, hijau kecil belah kiri hari sebelumnya. Hari ini satu candle merah besar. Lebih rendah daripada harga buka semalam. Ini memang bearish engulfing. Ini confirmation kalau jumpa kat ujung-ujung pattern, ujung-ujung trend tu, kalau sini confirmation dah nak ke bawah. Okay, dia punya yang belah kanan ni evening star. Okay,
Evening Star ada punya pattern, dia hijau besar. Kira 2 hari sebelum ni adalah naik banyak. Lepas semalam dia dia terus ada satu doji lah. Sebab dia tak ada close dengan open dengan close tu dekat kan. Kita kenal tadi nama-nama candlestick. Okay, dan kemudian dikonfirmkan dengan uh, bearish candle satu ni merah. Automatic Evening Star ni adalah untuk bearish. Ini penunjuk untuk bearish. Sebenarnya pattern lepas ni akan jadi bearish. Okay. Yang ketiga, dark cloud cover pattern. Ada sama macam passing line tadi. Cuma kali ni adalah hijau, satu strong candle hijau besar semalam. Kemudian pada hari ini dia tutup lagi rendah daripada 50% harga semalam. Itu panggil dark cloud cover pattern. Kalau kita tengok dekat skrin, dia tulis ni close below 50% level of the first candle. Ini menunjukkan sini ada pattern. Kita tahu kalau macam ni rupanya dia dah tak berapa kuat untuk trend tu, sebab dia ada satu reversal kat situ. Okay, next. Okay, ini adalah untuk chart pattern. Okay, okay, kalau semua tengok dekat skrin masing-masing. Okay, okay, belah kiri kita semua, kita ada flag and pennant, bullish pennant, bear flag, bearish pennant. Okay, ini adalah pattern, chart pattern ya. Okay, kita tengok, ini continuation. Yang dua atas ni, bull flag dengan bullish pennant ni uh, adalah continuation. Continuation naik. Kita tengok dia punya ciri-ciri. Dia daripada bawah, naik atas. Dia buat satu support resistance kat sini. Dan dia buat breakout. Breakout ni maksudnya dia teruskan balik yang naik atas ni. Ini adalah bull flag. Okay. Untuk bullish pennant pula, dia belakang tu lebih besar sikit. Dia punya support resistance tu dia makin mengecil. So daripada bawah, kita tengok ciri-ciri dia. Daripada bawah ni, naik ke atas. Lepas tu dari ke bawah. Dia ada zigzag kat sini. Tapi zigzag tu makin kecil. Dan dia akan break up naik ke atas dulu. Okay. Untuk bearish, untuk flag pula. Dia ada bear flag ni. Kita tengok ciri-ciri dia. Okay, ke atas ni. Okay, dia ada daripada atas. Maksudnya dia bearish. Dia turun ke bawah. Dia buat support. Dan kemudian dia sambung turun bawah. Itu panggil bear flag. Untuk bearish pula, dia daripada atas juga ciri dia. Dia akan turun ke bawah. Tapi dia akan mengecil dan dia akan sambung balik. Untuk turun ke bawah. Ini antara chart pattern yang familiar lah. Selain itu, dia ada symmetrical, dia ada descending, banyak. Jadi kita akan pergi beberapa satu. Okay, next. Kita ada symmetrical triangle. Kita tengok belah kanan kita. Okay, symmetrical triangle juga adalah continuation pattern. Kita tengok kalau untuk yang ni, dia daripada bawah, dia pergi hit ke atas, lepas tu dia akan mengecil ke bawah. Ada zigzag sini. Dan dia menguncuk, dan dia akan terus sambung. Dia break out untuk sambung balik kenaikan. Okay, the next punya uh, triangle, symmetrical juga. Dia ke bawah, dia naik atas, dia buat satu support, satu resistance kat sini. Dia bentuk triangle lah. Dia akan jadi satu bentuk triangle. Dan dia sambung turun ke bawah. Okay. Next triangle, kita ada ascending dan descending. Okay.
Ada beza dia dengan sebelah tadi. Sebelah tadi dia tak ada garis lurus. Dia semua condong. Dia, triangle dia macam tu. Kalau yang ascending dengan descending, dia ada satu garis lurus dan satu lagi garis adalah tunjuk ada satu lagi garis daripada bawah. Dia akan buat satu resistor ni, dia break out benda ascending triangle. Untuk descending pula, dia ada support sini. Okay, dia ada condong ke bawah, dia akan buat 3 kali support dan dia akan sambung ke bawah. Okay, chart pattern seterusnya. Okay, ini juga adalah continuation chart pattern. Kita ada cup and handle. Kita tengok skrin, dia ada turun ke bawah, dia membentuk satu cup kat sini dan sini ada handle, dia ada terus dia buat satu harga tinggi dan dia terus buat retracement dan dia break up untuk sambung balik kenaikan. Macam kita tengok kat skrin, okey, tinggi dan not paling rendah untuk cup ni, ini akan membentuk berapa berapa harga persen dia, persen kenaikan selepas breakout dekat handle tu. Kat sini ada target. Lalunya untuk cup cup and handle ni dia untuk pattern yang lebih besar lah. Kita tengok sini ada banyak chart, ada banyak hari. Mungkin ini setahun baru kita nampak cup and handle. Okey, ini kita tengok untuk reversal punya chart pattern. Okay, reversal chart pattern dia ada head and shoulder. Kita tengok kat screen, shoulder first lebih rendah, dia ada head yang tinggi atas, lepas tu shoulder satu lagi dia lebih kurang sama dengan yang first kali harga yang catat left shoulder, dan dia ada satu neckline. Dia akan, kalau ini dia reversal head and shoulder yang ni, daripada bawah naik ke atas, dia buat new high dan tak dapat break balik dan dia terus break up dan reversal. Jadi head and shoulder ni untuk pattern besar. Dalam 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 head and shoulder ni ada yang tadi candlestick tadi. Next untuk head and shoulder, dia ada invest head and shoulder, dia daripada bawah. Yang kita tahu ini ada semua reversal betul. Okay, dia ke bawah, dia buat satu low, dia pergi kat neckline ni dan dia buat lebih rendah daripada sebelum ni. Ni kita panggil head. Dan dia pergi neckline balik dan dia membentuk right shoulder, kemudian breakout, dia akan pergi balik di atas. Ini untuk head and shoulder, target dia daripada paling rendah semua pergi neckline, dan daripada breakout dia akan pergi ke target atas. So head and shoulder punya take profit lah. Okay, seterusnya untuk reversal, kita ada double bottom dengan double top. Okay, kalau kita tengok untuk chart pattern double bottom, dia daripada atas dia membuat satu support kat sini, ada 2 titik paling rendah sama, dan dia breakout dekat neckline. Ini adalah reversal daripada atas ke bawah, tu dia naik atas. Okay, untuk double top pula, ini untuk bearish lah. Dia daripada bawah ataupun dari kiri dia adalah dekat bawah, dia buat satu resistance, pergi ke neckline dan hit balik resistance, dan kemudian breakout dekat neckline dan dia akan turun ke bawah. Ini adalah reversal. Apa ni adalah reversal chart pattern. Okay, seterusnya sama juga macam double bottom dengan double top tadi. Ini kita ada triple top and triple bottom. Sama juga. Dia punya neckline sama,
dia punya hit dekat resistance ataupun support tempat yang sama, dan dia akan break out. Dia akan turun ke bawah, break out below atau break out high kan. Sebab dia reversal kan. Okay, next, rising rising wedge dan falling wedge. Okay, ini ada satu symmetric, dia tak boleh jadi macam triangle sebab dia tak mencantum kan. Ada, tapi menguncuk lah daripada bawah. Ini boleh reversal daripada bawah, buat satu hit, botol dan menguncuk makin kecil dan terus ke bawah. Okay, falling pun sama, daripada harga tinggi ke bawah dan menguncuk dan breakout, akan semua balik ke atas. Okay, seterusnya lah, kenapa trader suka pakai pattern? Okay, kenapa suka pakai candlestick pattern? Okay, first, dia mudah dikenali dengan latihan. Okay, dia sesuai untuk kita buat diri dia sebagai latihan lah. Okay, sesuai untuk strategi exit entry dan exit. Dia memberi syarat awal pergerakan harga dan boleh digunakan dalam pelbagai pasaran. Okay, maksud boleh digunakan dalam pelbagai pasaran, dia boleh mainkan saham, komoditi, forex, kripto, semua pakai benda yang sama. Semua pakai candlestick tu. Sebab kan itu candlestick tu senang. Orang suka pakai. Senang. Dah jadi common. Sebab sebenarnya candlestick tu ada banyak je. Yang price action punya yang ada yang pakai line. Tapi ramai orang suka tengok untuk candlestick lah. Okay. Next. Okay, kesilapan biasa starter ataupun pemula. Okay. Untuk okay, pada yang biasanya, diorang ni bergantung pada satu pattern je. Maksudnya belajar satu pattern je. Tak boleh. Pattern, candlestick, chart pattern ni memang kena tahu sebenarnya. Sebab benda ni kita kena biasa tengok. Kadang kita buka buka besar, tengok banyak chart kan. Chart candlestick yang banyak. Kadang kita nampak pattern-pattern. Oh, ni buat triangle, sandy, Morningstar macam ni. Macam Encik Wan cakap, untuk Morningstar, nak entry price selepas candle ketiga atau selepas candle kedua. Boleh terus ni. Okay, ini untuk perlu kena ada candle ketiga, confirmation. Okay, pada starter, pemula, okay, terlalu bergantung pada satu pattern, dia abaikan konteks pasaran yang sebenar. Okay, ini maksudnya, dia tak boleh tahu pun apa jadi dekat bursa tu. Dia ingat nak beli ni, beli ni. Boleh, tengok tu, tak boleh. Kalau siapa main saham, dia perlu tahu senario kat situ. Orang tengah menjual tu, orang tengah membeli. Untuk untuk skala yang besar sikit. Jadi mungkin siapa tahu, okay, baru-baru ni, bulan 4 lah, sebulan lebih dah, 2 bulan kot. 2 bulan cerita pasal apa tu? Tarik. Apa jadi kat pasaran? Sebenarnya benda-benda situ kena ambil tahu. Dalam konteks pasaran tu macam mana? Oh, sekarang hari tu baru-baru tu Trump menggunakan tarif kat banyak negara. Habis semua pasaran global secara amnya memang collapse lah. Masuk juga dengan Malaysia. Malaysia banyak juga jatuh hari tu. Ber, ber, berpuluh-puluh berpuluh poin juga. Okay. Kemudian tidak sabar menunggu confirmation
candle. Ini biasa, ini biasa. Ini yang paling biasa lah. Kadang orang tu dah nampak, dia nampak apa, pattern-pattern tu. Tapi dia tak tunggu satu confirmation. Itu yang buat kan. Beli, jual harga tu turun. Sebenarnya itu hanya doji, contoh. Kan, doji je. Dia belum lagi nak naik balik. Di tengah doji, kadang dia boleh terus jatuh. Okey, kita ke slide seterusnya. Okey, kita sudah di penghujung juga ni sebenarnya. Okey, untuk sesi soal jawab, uh, kalian boleh pakai chat kita untuk bertanya soalan. Kita boleh back balik ke belakang kita untuk kalau ada pertanyaan. Sebab kita ada masa lebih kurang banyak juga, lebih 20 minit. Uh, Okey, kita pada soalan pertama daripada Salina. Boleh tunjukkan contoh candlestick reversal dalam chart. Okey, dekat skrin ini saya tunjukkan. Ini adalah yang Cik Salina nak tengok tadi, candlestick reversal Okey, bullish engulfing, uh, Morningstar dan juga Pershing Line, ini adalah reversal. Ini candlestick dia. Ini bullish engulfing ni. Salina nampak tak? Yang kat sini, yang belah kiri. Ini adalah uh, bullish engulfing, ini reversal. Selalunya, selalunya bullish engulfing ni dia daripada turun ke bawah ni. Dia candlestick atas, dia jatuh dah ada 2-3 hari jatuh. Tiba-tiba dia buat satu, ini kita boleh panggil doji boleh, kita boleh panggil spinning top boleh. Sebab dia punya close and open tu tak besar. Dan kemudian satu confirmation candle dia, dia ada satu hijau bullish candle yang memang opening and closing dia lebih tinggi daripada yang doji semalam. Uh, ini adalah reversal punya contoh candlestick. Okay, kalau kita tengok Morningstar, kita tengok sini saya ada satu, dua, tiga candle merah. Sudah satu sini doji. Dia ini terus 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 panggil apa? Buka tinggi. Terus ni lah. Dia terus lompat ke atas. Tengok lagi tinggi daripada harga doji ni. Ini Morningstar punya candlestick. Tapi selalunya yang macam ni, dia punya jatuh memang tengah teruk. Memang tengah laju. Tengok. Ini dia punya, tengok Borobuzu dia. Borobuzu sini dia ada kaki pula. So yang dah ada orang cuba tahan. Hari ni pembeli dia lagi banyak daripada penjual. Dan dia hit highest dengan lowest. Lepas tu confirmation satu candle hijau dan dia terus naik. Ini reversal candlestick.
Ini untuk pressing line. Okey, ini tengok ada merah kat sini. Okay, kita habis tengok. Okey, pressing line sini juga. Dia punya close lagi tinggi daripada 50% harga semalam. Okey, dekat soalan. Sarina. Okey, tapi nak tahu candlestick reversal tu mesti berada di support atau resistance. Okey, bergantunglah kalau ini daripada bearish nak masuk ke bullish, benda ni mestilah daripada support, ni kat support. Macam ni pressing line ni, dia kat support ni. Jumpa satu mungkin support kau ni, ini kat support. Sebab daripada bawah ke atas kan, daripada bearish pergi ke bullish. Ni sebab bullish engulfing kan. Daripada bearish pergi bullish, dia mesti kat support. Yang ini, bearish engulfing ni, ini mesti kat resistance. Ni, bullish engulfing. Bearish engulfing, sorry. Dia daripada hijau, 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 hijau sebelum ni, tiba-tiba satu candle penjual hentam satu candle hijau ni. Terus, bearish engulfing. Ni mungkin daripada dekat atas, kat resistance. Install memang kat resistance lah. Ni dah tengah atas, tiba kita tengok satu doji kat sini, tiba confirmation satu candle besar, automatic dia terus ke bawah. Ini juga dekat dekat resistance. Kita tengok sini, hijau, lepas tu candle merah dia, close lagi 50% level daripada candle hijau. Automatic dark cloud cover ni dekat resistance dan menunjukkan saham yang nak turun ke bawah. Okey, untuk Cik Ibrahim, okey, time frame mana yang paling baik untuk digunakan? Okey, benda ni bergantung kepada uh, nak pakai macam mana. Ada setengah orang benda ni dia nak main cepat, dia boleh scalping. Ke time frame, scalping 1 minit, 1 minit ke 15 minit untuk swing swing trader. Dia pakai chart untuk 1 jam ke harian. Untuk investor mingguan ataupun bulanan, dia pakai chart untuk investor dia pakai chart untuk mingguan dan bulanan. Itu time frame dia. Terus itu yang dia candlestick dekat bulan, contoh kat investor mingguan punya candlestick tu menunjukkan entry untuk dia. Dia mau masuk waktu tu. Itu kan dia tengok take profit ke stop loss dia lebih dalam time frame yang lebih besar. Okay, soalan seterusnya. Macam mana nak kenal candle buat reversal atau pullback sahaja? Okay, uh, Cik Saiful. Okay, mula tu kena kenal candlestick tu. Ini dia punya, ini nama-nama candlestick lah. Ini kita tahu kalau first ni Borobudur, lepas tu kat sini yang kita tengok pattern tu. Kita pakai 2 ataupun 3 candlestick menentukan benda ni tengah bullish ke bearish sebenarnya. Kita cari pattern ni mula-mula. Ini asas. Baru kita tengok time frame lebih besar. Maksudnya tengok pattern lah. Ha, ini ada bearish pattern, ada bearish engulfing tadi kita tahu. Ini star dengan dark cloud. Ini bearish, ini bullish. Macam, dapat kan seekor dah? Oh, nak tengok kat chart sebenar.
okey, slide ni, okey, slide ni kena tanya balik admin nanti. Ah, lepas ni saya dah macam mana nak ambil slide, eh? Cuba tanya admin lah, saya email ke admin lah. Boleh ke Cik Sarina? Okey, boleh tunjuk. Oh, okey. Hmm, dia pun tak ada share screen tak. Cik Saifah dah, okey. Nak tunjuk kat screen tu saya tak boleh lah, saya tak buka ni. Kan saya tengah, tapi kita tengok confirmation kat sini lah. Apa dia kan. Ni asas mula-mula kita tengok ni Bullish and Bullish punya Bullish and Nothing. Bullish and Nothing tadi baru gambaran kita tengok kat chart pattern. Kita tengok kat sini ke seperti triangle. Itulah saya nak buka sebentar. Ada soalan lagi ke? Minta maaf Cik Saiful dah. Tapi tak buka, nak share screen kat situ lah. Yang cat betul, cat ori, cat sebenar. Kalau Cik Saiful dekat buka handphone, bolehlah buka sendiri, tengok satu-satu, perhatikan perlahan. Ada jumpa tak candlestick tu? Sebab kadang-kadang dia tak tak ada cakap betul-betul sama, tapi kita kena tahu ciri-ciri candlestick tu. Macam ni. Mula kita kena tahu ni dulu. Hammer, yang kata hammer, dragonfly, doji. Lepas tu baru kita boleh ah, perhatikan reversal-reversal tu. Kalau kita jumpa hammer dekat belah atas, bapaknya lagi nak turun bawah. So, kita tengok sini solid Borobuzu. Macam mana? Ada apa-apa soalan lagi? Kita ada masa lagi. Okey, Encik Halim. Okey, ni slide dia kan? Oh, okey. Okey, ini slide untuk bearish lah. Bearish engulfing, dark cloud cover dengan evening star. Lain ada apa-apa lagi nak ditanya? Sebab hari ni, okey, benda kelas ni adalah untuk perkongsian. Jadi, klien yang join ni,
Jangan malu-malu untuk tanya. Sebab kita ni free, kita berkongsi ilmu yang tak faham. Kita tajuk asal je, ini adalah sesi pengenalan berkenaan dengan cat candlestick dengan cat pattern. Soalan daripada okay. Hammer dengan hanging man untuk naik atau turun. Okay, ini bergantung kepada posisi ni. Selalunya hanging man ni dekat atas. Sekejap. Abang Noh tak sampai lagi. Dia apa tu kasih ambil dekat awan biru. Boleh tahan dulu tu. Maaf. Okay, tadi soalan hammer dengan hanging man kan. Eh, tak ada penerangan pasal ni lah. Dulu satu. Okay ni. Okay. Hammer dengan hanging man, dia punya perangai merupakan bentuk candlestick yang body kecil di atas dan mempunyai shadow yang panjang di bawah. Shadow di atas sangat kecil. Kedua-dua mempunyai bentuk yang sama, cuma berbeza makna dan bergantung kepada lokasi dalam carta. Okay. Hammer berada di bawah downtrend. Oh, minta maaf. Hammer ada kat bawah, kat support. Bila harga menurun, tiba dia bentuk hammer. Uh, Hammer tu uh, hijau. Okay, hammer hijau ke atas atau hanging man merah ke atas. Okay, hammer berada di bawah downtrend, manakala hanging man berada di uptrend. Kedua-dua menunjukkan perubahan trend. Maksudnya bila bearish, candlestick semua bearish, tiba-tiba ada keluar satu hammer. Lepas tu kita ambil satu confirmation candle hijau, nanti dia ada reversal naik ke atas balik. Menunjukkan perubahan trend. Okay, untuk hanging man pula, dia sama macam ni body kecil ke atas, shadow bawah pandang ke bawah, tapi dia berada dekat uptrend. Dia naik chart dengan naik, tiba-tiba hanging man colour merah. Dan itu adalah itu ada satu candle merah, automatic itu adalah confirmation reversal. Itu untuk hammer. Dia bergantung kepada posisi dia, uptrend ke tak downtrend. Okey, dapat ke Cik Salina? Ada apa-apa soalan lain? Kita ada lagi 10 minit. 9.45. Kalau ada soalan sampai terakhir,
Soalan daripada Asri Muhammad. Hammer boleh jadi warna merah di downtrend. Hammer memang, oh boleh. Dia tak kisah dia kena hijau ke kena merah. Tapi kalau bentuk tu adalah hammer, body kecil, atau dia ada shadow kaki bawah panjang, dia dah boleh jadi hammer. Walaupun dia merah, dia tetap hammer, reversal boleh naik atas. Sebab kita tengok sini, dia punya ciri-ciri dia membentuk candlestick yang body kecil di atas, shadow yang panjang di bawah. Cuma kalau merah atau hijau tu, hammer tu kuat atau tak kuat lah. Sebab kita, macam mana pun, kalau kita jumpa hammer, kita ada satu confirmation candle selepas tu. Itu selalunya kalau hammer merah tu, silap-silap dia tak jadi Morobuzu pun. Sebelah candle sebelah tu. Dia mungkin Morobuzu kecil. Dia bukan Morobuzu yang besar yang buatkan betul-betul kuat pattern uh, oh, dia punya reversal tu. Okey ke Encik Asli? Baik, kita tengok tadi hammer yang email masa kita bincang tu. Dia punya ciri-ciri ni, candlestick tu body kecil, shadow panjang bawah. Itu atas kecil. Dia bentuk sama, tapi kita beza dia dekat uptrend ke kat downtrend. Hammer kalau downtrend mesti hammer. Cuma merah atau hijau je. Kalau hijau macam saya cakap tadi, dia kuat lah. Apa tu? Dia besar. Yang Iman, dia, walaupun kalau hijau, hijau pun maksudnya dia downtrend lah. Dia mesti downtrend, tapi dia tak kuat downtrend. Okay. Soalan daripada ni, maksudnya hammer tu kalau hijau dia kuat untuk naik. Betul. Dia mesti kalau hijau, candlestick bullish, bullish atau hijau, kita tahu open low, uh, close high, walaupun dia hammer, dia kalau hijau dia mesti, maksudnya bukan bukan kuat untuk naik, sebab dia bergantung kepada chart sebelumnya. Selepas dia, satu chart selepas confirmation tu. Kalau tu ada Morobuzu besar, tu mesti tu sangat dia akan jadi kuat lah untuk naik. Kalau dia punya Morobuzu tu kecil, dia naik tapi tak kuat. Sebab dia ada kena ada confirmation candle tu selepas tu. Dia bukan, dia kalau kadang-kadang sebab chart pattern ni dia ada kelemahan. Kalau kita tengok ni, dia kadang-kadang dia suka buat pause lah. Kadang tak betul. Bagi je kita dapat macam hammer. Tapi candle selepas tu tak mau buzu. Dia memang antara naik ataupun tak naik. Dia tak kuat. Confirmation tu tak ada. Itu yang kita, macam mana pun kita tak pakai risk, ada risk management kita kan. So, benda-benda ni kalau nak pakai ni kena ada ni. Kena tahu ada tip penggunaan dia. Kita kena tengok trend dulu. Kita ada confirmation candle. Kita gabungkan dengan volume.
atau itu yang sesuai lah kan. Okay. Ini tip-tip untuk kita buat analisa pakai chart pattern dengan candlestick ni. Elakkan analisis, ada risk management, apa kita kena biasa tengok. Okey, soalan seterusnya. Okay, soalan volume confirmation tu macam mana? Adakah cukup sekadar lebih dari semalam atau ada tip lain? Okay. Volume confirmation, benda ni okey. Selalunya macam mana saya? Okay, volume confirmation ni bila kita ada untuk kita akan kita tahu breakout ataupun dia tengah macam mana saya? Uh, jadi bukan volume. Volume boleh sah kekuatan breakout atau reversal. Breakout triangle sama dengan volume meningkat, sebenarnya isyarat lebih kuat. Ini kan, ni kalau kita tengok nombor 3 ni, breakout triangle untuk chart pattern lah. Kalau untuk candlestick, benda tu boleh kena tengok juga confirmation juga. Volume tu kena ada lah. Untuk gabungan volume dengan gabung dengan volume breakout triangle plus dengan volume meningkat, isyarat lebih kuat. Kalau breakout macam kita tengok head and shoulder juga pakai breakout, double top, double bottom pakai breakout. Jadi kita kena pastikan volume tu macam mana. Selalunya pattern ni mula-mula ni volume memang banyak. Kalau kita dah tengok sampai dia ada triple top, volume selepas tu dia akan makin kurang, kurang, kurang. Sebab kalau kita tengok double top ataupun triple top, kalau macam ni triple top atau triple bottom, sini volume mesti tengah banyak, volume sini tak ada. Start sini dia akan jadi volume penjual banyak bila kat deadline ni, dan kat situ dia breakout dia sini dengan volume yang banyak, automatik pattern triple top ni tengah berlaku. Kita tengok kanan kan, di sini kita tahu sini tengah bearish. Kita mencari lah snatch punya uh, entry ke. Kalau kita mungkin kita jumpa apa tu pattern-pattern pakai pattern flag ke, kita jumpa pattern macam cat, kita tahu dia sama dengan pun. Dekat benda-benda sini kena kena biasa tengok. Ni macam ni triple top cut by handle, itu memang apa, bigger picture sikit lah. Cat ni jangan pakai 6 bulan, pakai setahun, 2 tahun. Ni dari sini pun kadang 3 bulan, 6 bulan dah nampak pattern dia. Ada pattern lah.
soalan soalan Wan tadi, volume confirmation adalah sekadar lebih baik lebih dari semalam ataupun tidak baik. Saya cakap tadi lah. Lalunya masa pattern tengah buat, volume tak ada. Itu je. Sebelum macam ni, volume kalau kita tengok triple top ni, volume daripada sini mesti tengah banyak. Orang tengah beli. Lepas tu dia jatuh. Antara sini banyak lagi, lepas tu dia akan makin kurang. Boom. Dan dia bila lepas naik line, dia break out buat dia research or jadi kalau kita tengok triple top, volume semasa tengah buat top low ni, ini volume mesti tengah tak ada. Okay, ada soalan terakhir. Okay, kalau tak ada, okay, dekat skrin sekarang ada QR. Okay, QR ni adalah untuk siapa newbie yang belum ada account lagi dengan Melaka Security, dia boleh scan sini ataupun nanti di akhir nanti saya akan share nombor telefon saya untuk WhatsApp untuk dapatkan link untuk CDS account. Ya, daripada senang scan sini. Reminder code saya adalah R382 untuk yang untuk M Plus lah. Ini kod tersedia dengan M Plus. Melaka Security. Okay dah. Okay. Uh, Sekian, terima kasih. Berakhir sudah kita punya sesi perkongsian dan pengenalan berkenaan dengan uh, candlestick dan juga chart pattern. Nombor telefon siapa nak ambil boleh ambil sebab saya tak lama saya akan padam nombor ni untuk siapa yang nak buka account atau nak dengan M Plus boleh nak berhubung secara WhatsApp. Ini nombor dia. Terima kasih. Diharapkan perkongsian pada malam ni bermanfaat lah. Okay. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidiladha pada hari Sabtu ni. Saya minta maaf kalau ada salah dan silap saya semasa sesi ni berlangsung, dan kalau ada apa-apa uh, yang tanya boleh nombor saya. Okay. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.